Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari ni 28 bulan 5. Kita akan pergi ke Kita pergi mana? Thailand. Thailand kat mana? Yang Abang Akif ni asyik tidur je. So sekarang kita daripada Perak, so, kita akan masuk WCE. Baru WCE akan terus ke Cangkat Jering. Lepas tu kita akan masuk ke Kuala Bangsar lah, terus ke atas. Cadangan nanti mungkin akan singgah ke Karang Hulu atau Berigun, cek barang-barang yang tak cukup untuk ni trip kali ni. Trip kali ni dia special sikit lah buat budak-budak. Kita camping dekat Thailand. Okay. Sekarang dah sampai Pekan Gerik. Rehat jap, kita pergi makan. Daripada tadi cari kedai, semua kedai tutup. Mungkin je lah raya kedua kan, Raya Haji. So ni yang buka. Minyak kereta dah isi. Saya nak tengok apa menu kat sini. Ramai makan sini sebab mungkin satu je kedai buka. Kan pula. Macam mana? Dia tak nak makan. Dia nak makan kat sana. Nak makan ringan. Ni ada makan tengah hari. Tadi makan pagi kan. Boleh lah. Nampak sedap. Apa tu ya? Nasi ayam sambal kot. Okey, makan tadi. Sedap. Boleh repeat lah. Kedai kat sebelah Petron, ada pokok besar. Ya, okey ya. Okey ke? Sekarang dekat DIY Gerik. Lidi. Jadi ni kot panjang kot. Mana-mana lah, boleh lah. Yang itu mana? Apa nama? Gas ada? Orang ni mana? Jom. Tak apa, nanti pokok sebab kita guna sikit je. Tu. Boleh lah. Masak. Masak kat campsite. Tajuk benda ni Jom. tak boleh masak. Lagi sekali apa? Oh, dah. Dah, jom. Okey, boleh lepas buat insurans. Sekarang ni kita menghala ke border. Sekarang musim hujan dah pula ni, tengah renyai. Tengok memang cuaca, memang dia kata sini musim hujan. Ramai pula orang yang masuk lah. Ingat tak ramai. Mana ya? Apa? Jalan jam. Ramai masuk. Dia ke tu. Okey, alhamdulillah settle lah. Dah masuk ke betul. Itu pun masuk naik motor. Sekarang masuk dengan Nak jaya. So sekarang ni kita ke Cari makan kedai dulu. makan dulu bungkus. Lepas tu pergi 7-Eleven, beli apa yang patut. Lepas tu baru ke campsite lah. Cuaca macam elok ni, InsyaAllah kita naik lah petang ni.
confirm lagi dapat. Sampai dah betul. Kita dekat Cafe Amazon. Mana ya? Yang mana? Next. Kita kat mana? Dekat betul. Apa? Ha? Apa? Nak cari makan. Makan. Tapi kedai makan dah nak buka. Ha? Tapi memang kita ke sana pun. Tak apalah. Ke mana? Masuk dia? Sana tak ada Tak ada. Terus sana. Kenapa? Sekali je terus. Masalah. Taufik. Dah beli dah. Dah beli dah lah. Ada dalam kereta. Habis. Kena masuk tahun balik lah. Kau tak kena masuk tahun balik? Depan tak ada. Ya, aduh, hari ni hari kedua Raya Haji. So banyak kedai tutup. Majoriti tutup lah. So kat sini kita kat hospital Bertunyala. Depan ni dulu kalau ikutkan, bukan dulu lah, selalunya ada orang jual kuih petang-petang. Makan-makan semua pun tak ada. So kita pergi ke 7-Eleven. Ni 7-Eleven yang kedua lah. First 7-Eleven dekat PGT tadi orang ramai. So barang pun dah tak ada. Kita pergi sini lah tengok apa dia. Okay. Okay. Ada nasi? Sekejap. Kedai tutup, tak ada makan. Beli apa yang ada kat sini lah. Yang kita beli kat ni sedap ni. Campur dengan ni layan tu. Apa nama, dekat Kosama itu ada beli satu keropok tu. Sedap keropok tu. Ketuk apa, keropok udang apa nama. Ingat mana keropok dia dah. Fanta apa? Fanta satu. Ha? Satu. Okay, ikut. Tak tahu. Jadi ada yang tutup, besok pun mungkin tutup. So kita makan je lah apa yang ada. Ais untuk bungkus letak kat atas campsite. Ni makan tengah hari. Makan malam fikir lah macam mana. Semua gini. So, kat sini. Sekarang kita menghala ke campsite. Meters. Turn right. Wah, ni kita dapat. Wah, ni dekat. Nampak sana. Kita buat laju sini itulah. Kenapa dia dihon? Turn left.
Oh, pacak. Teruk lah. Siapa berat ni? Dah sampai. Gila. Kenapa? Sebut. Yes. You area one only. One group. One group. Yes. Okay. You can choose. Sini boleh. Children go to Sana boleh. play. Children can play there. Yeah, yeah. Okay. Alright. But this area 4 o'clock. 4 4 o'clock the sun down. Okay. Wait. Ni yang main buaya tau. Lagi satu kat sini bang. Di sini. Where? Sini. Di sini mesti tak rata sangat kan. Okey je. Mana sini? Mana atas ke kat sini? Kalau sini private. Sama je sebab tak ramai pun. Mana bawah tu? Kami. Mana boleh lah. Baik-baik ya. Takut. Sikit je. Jangan kuat-kuat. Kecil je yang mami. Lah. Tak tinggi pun. Panas. Tak besi. Ni jatuh sikit. Minor injury. Gaya sikit. Ni macam ni. Lihat. Ni. Angkat apa ni? Akan bagi cameraman je. Jom, apalah. Jom. Angkat. Jom kita cari tempat. Akilan. Ni kali kedua ke Punapak
First time kita orang naik motor pergi sini. Nak naik Gunung Selipat kan. Selipat atas tu je, tak jauh pun dari sini. Kemah dulu kemah sini. So itulah, kita akan duduk sini, set up kat sini lah. Jom, set up. Ya. Sini tengok. Sini bang. Ayah. Pakai sini. Pakai baju. Baby, ayah. Ni ada durian. First time ni pasang fly ni. Selalu datang kemah camping senang-senang. Pasti apa? So macam mana bang? Pasang kemah. Senang tak? Senang ke? Ya ke? Macam terkial-kial dia tu. Boleh bang? Betul lah ni. Koi. Tahu. Salah ni salah. Betul lah ni. Lawa oi. Tengok. Okey betul boleh lah. Lawa. Dia pun boleh buka. Ambilis. Okey. Okey boleh. Ni. Cuba apa dulu tak apa. Ni buah durian. Ni buah cempedak. Tutup ke? Ya, ya. Macam pedak ke? Mm-mm. Ambil lah. Okey. Tak masak lagi. Bang, dah. Okey. Ya, ya. Tarik bang. Ya, sana ya. Ni ground sheet. Ni fly sheet, ni ground sheet. Kalau ni buka. Nak buang ke? Sudah ni buang. Bawah biru bawah. Ini merah bawah. Biru bawah. Merah bawah. Ya ke abang? Ya, tengok istilah biru. Tak tahulah. Ya, ya. Dia patut tahun. Okey. Lawa view mantap. Cucuk dengan batang. Mana ni? Cucuk. Cucuk. Tak lagi cucuk terus masuk. Panak, tak berani. Buka dah, buka. Buka dia. Buka dulu. Cucuk. Cucuk. Cucuk tu keluarkan. Tekan je. Stop situ. Macam mana? Kena minum dulu kot. Pusing lah. Sini. Biar dia pedak. Sangat genetik. Okey, tekan stop. Mana? Tekan. Nanti. Tahan. Tak payah naik Highway nak tengok awan kapet. Sini pun dapat lah. So hari ni kita santai-santai kat sini, rehat-rehat. Kemah pun dah siap lah. Nak tengok setup kemah. Jom kita tunjuk tu peak kita. Untuk esok kita akan naik Gunung Selipat. Dekat atas tu je, tak jauh pun. So kita tengok setup kita punya kemah. So kita punya kemah semua beli barang Shopee, relax. My Family brand. Okay lah kot. Dia bukan Black Dog Bone maupun Nature Hike. Janji camping. So layan je lah. So ada fly sheet, ada ground, ada kemah, ada katil untuk bapak dia tidur malam ni. Okay lah, sini dia suam-suam. Tak adalah panas, tak adalah sejuk sangat. Pagi dia sejuk ni. Nanti buat kopi.
Ni. Oh. Dah tu dah. Tahu nak buat apa. Ha? Borak-borak lah. Main buayan. Ha, pergilah main. Jom. Kita nak memasak. Masak apa? Masak oden and then masak kopi. Kau masak kopi. Buat kopi. Ha, kopi. Ada ni tak? Ada sudu. Dah ke? Ya, abang. Abang video. Hakim. Kita dekat bawah pokok durian. Durian. Buat kopi. Tu kopi. Buat kopi dulu ya. Kopi dulu sikit. Memang susu. Susu. Susu mana? Mana? Okey, ambil susu kan? Naik bau. Mami kan. Aku tak masak pun. Ni. Oh. Aki dengan abang buat apa? Santai. Tengah tunggu. Hari ni Cik Yaya memasak. Sampah. Mek ah. Satu je. Pergilah Ami. Pokok durian. Mana pun. Itulah. Tapi durian tak masak ni. Tepi kursi. Ambillah kursi. Ambil kursi. Bawa sini. Ambil kursi dulu. Ambil kursi bawa sini. Menu simple. Steamboat. Til. Steamboat. Ini makcik Yaya. Ni kalau aku tekan dia keluar air. Masuk je lah semua. Masuk je semua. Allah. Takut dia kembang, tak kembang. Dah nanti dua makan banyak, tak apa. Ni ada abang, tak apa. Buka sosis je. Masuk je semua. Tepi. Sosis masuk semua. Ada tofu goreng. Dia tu tak muat. Penuh. Aja. Tak boleh. Sikit je. Semua habiskan. Habiskan dah. Tak. Pijak sebelah pula. Dah. Pijak sebelah. Dah. Pijak lah sini. Ni dah pula. Dah habis dah. Habis. Dia nak. Kau nak? Sedap. Ini. Review ni. Asal review biaya pak. Makan kenyang-kenyang. Esok pagi kita naik gunung. Tu gunung atas tu. Aku tu. Dalam apa? Ha? Dalam ada coklat. Cheese. Tu Dia sos kita ni. naik atas ni kan. Itu Tu atas tu. Sos tu. Gelap. Gelap. Nampak Hakim gitu. Aki nampak. Gelap. Tak nampak Hakim. Nampak. Katanya nak apa camping, makan marshmallow, masak-masak ah. Mana nak bakar ni? Pusing. Oh. Tiup. 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 Bakar. Tiup. Dah. Tu. Dia bakar. Dah letaklah ni.
Tak. Tak situ. Wow, Tekan. crispy. Tu. Tak. Yang terbakar sangat tu. Yang lain makan. Belau. Dia jadi. Okey. Masuk. Coklat. Tak. Aura. Coklat. Aura tak? Ni. Allah. Hitam. Mama tak nak. Guna biskut. Buka je. Biskut dah sedap. Ni tak balik lah. Tak, biskut tu sedap je. Hakim yang nak biskut lemak. Ui. Tak boleh. Dah. Sedap pun. Dia lah. Bakar. Assalamualaikum. Selamat pagi. So, hari ni hari Jumaat. Kita akan hiking dengan budak-budak ke Gunung Selipat. Cepat betul matahari dia naik lah. Cepat terang. Tunggu abang siap. Abang pakai kasut hoka. Ni kena besarkan sikit ni. Tarik. Hari tu pergi merapuh, tercabut dia punya tapak. Kacau betul lari. Ni dah jahit balik. InsyaAllah okey lah. Kita pakai para je lah. Jom. Kita ke mana ya? Kita ke mana? Ke mana? Pergi hiking. Kita pergi hiking. Kita naik apa? Gunung Selipat. Cakap lah. Gunung Selipat. Jom. Daripada sini tak tahu lah, tak sampai sekilo rasanya daripada sini. Pendek je. Adalah pacak-pacak manja-manja sikit kan. So kira okey lah kalau hiking naik sini dengan family dengan budak-budak kan. Tu pik. Dekat Gunung Selipat. Masuk ya. Masuk. Masuk lah. Tak gambar. Tak nak. Masuk. Sekejap. Jom. Okay bang. Jalan. Awal-awal dah ni. Tak ada lah. Cakap dah. So exercise. Tak nak. Abang macam Ultra Runner abang. Dekat je, tak jauh pun. Jom. Terus je. Lawa lagi. Tak ada lawan. Kabus. Kabus naik. Jalan.
Gabus dia keluar sikit-sikit. Oh, lawa. Nampak? Macam laju doang ni. Gunung si lipat. Apa siapa? Dia teruk. Masuk okey bang? Ha? Masuk okey? Naik je. Ni. Ha? Air. Ni atas dulu. Tengok orang bagi air kat atas. Macam mana? Kat dia. Jom. Jom lagi tak? Tak adalah. Sikit lagi. Sikit lagi. Dekat tu. Dekat tempat ruang yang mendatar tu nanti. Berhenti jap. Tu ada mendatar tu. Just slow. Terangnya. Terang ni lah. Boleh? Pergi tempat lain. African. Hanya ni. Boleh. Ha, sekejap tu. Ha. Boleh je tu. Ha.
Boleh. Ya. Slow. Yelah. Kejap. Kejap. Ya. Naik, tak apa. Aduh, pokok ni kacau lah. Tak apa. Elok tu kat atas tu. Ni atas tu kat tepi tu. Elok. Pegang tangan. Tunggu situ. Boleh. Naik. Berhenti kat atas sekejap. Abang macam atas rana abang. Abang boleh ikut Daddy lah ni. Abang boleh ikut Daddy dah bang. Boleh bang. Tak apalah, diri ni tak apa. Sekarang rasanya dah nak halfway kot rasanya. Sekarang dah sampai nak bulu-bulu ni. Lepas tu dia akan keluar kawasan gelap ni, dia akan nampak ada kawasan batu. Kalau nampak batu-batu tu memang dah dekat lah. Dah dekat nak sampai ke peak. Pendek je. Tak jauh pun. Morning. Hai. I go first Dah sampai Dah sampai dah. Dekat je. Sikit lagi. Ya. Cepat nak tengok. Cakap dah suruh exercise, tak nak. Steady abang, nampak abang. Abang padu, relax je nampak. Tenang je dia. Susahnya. Tak adalah. Mana ada susah. Lah sini. Sampai dah. Boleh. Elok. Jangan main-main. Berkabus. Lawa tau. Daddy dah. Abang padu abang. Bang. Sampai ni, tengah. Nak sikit lagi, satu meter. Tengok bawah mana nak pijak, tangan tu pegang pegang tali, lepas tu pegang akar. Naik macam tu. Boleh. Magic wand. Alamak, tak boleh gerak. Naik, boleh? Naik bang. Naik. Boleh. Naik.
Weh. Nak lagi sana. Dari sini kan. ลงไปเลย เดี๋ยวจะลงแล้ว Lagi kat mana? Lawa. Ush. Lawa kan? Sini lawa. Tu, tengok tu. Okay. เป็นชั้นแล้ว Jalan. Ya, jalan ya. Pegang tali. Apa ni sana? Tu situ. Tu, kita punya campsite kat bawah tu. Tu view lawa tu. Cantik ah. Ada Lawa kan? bagus. Cantik tu. Oh, wow, saya dah. น่าจะขึ้นเหรอนะ Pernah tajak? Pernah tajak ah? Ha? Pernah tajak? Pernah atas? Abang pernah tajak bang? Okey. Tu, dua. Oh, lawa. Dah. Dekat baju laki ni. Abang satu lah bang. Abang. Lawa lah. Haji dia tunjuk gambar. Dekat sikit. Batu licin lah. Masuk kat tengah. Lagi. Masuk kat lubang tengah tu. Ha, situ. Ya, ya. Belok ah, boleh. Satu, dua. Lawa. Kasih yang tanya babi. Bagi dia jalan dulu. Enggak lah. Ini apa tu? Apa kan pokok? Ah, pegang pokok. Ha, seseluk. Ha, seseluk. Ha, tangan tu pegang tali, pegang pokok, ah tolak. Ah, macam tu. Lah. Penat dah. Mana penat dah sampai dah. Sampai tu dia sikit lagi. Ha, kejap dia pacak. Tangan. Takkanlah naik bukit sakit kaki, sakit hati. Mestilah sakit tangan. Dia naik kan? Ni. Ni seseluk. Sampai dah. Seseluk. Boleh ya? Ha, masuk tengah. Ha, masuk tengah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, dua dah lepas. Atas tu dah pergi dah, dekat dah. So, lagi dua kat bawah. Sampai dah. Sampai ke? Sampai dah. Alhamdulillah. Yeay. Sakit lutut. Sampai dah. Okey bang. Sampai dah bang, gunung bang. Abang naik first gunung abang. Okey, tu. Jom. Ni atas, ni atas. Ni atas. Ha, ni atas. Turun ni. Tu sana. Tu mana ni? Bukan. Tu nampak tu. Ha, tu. Faham. Terus. Ha, masuk. Sementara tak ada orang ni. Bang, masuk bang. Ha, duduk tepi. Okey. Alhamdulillah sampai Gunung Silipat. So masa dia dalam 44 minit lah jugalah. Balik. Oh. Satu, dua. Bad luck. Boleh. Satu, dua. Ya, okey ya. Mana dia ni? Okey mah nampak. Tapi ni kan. Tu lambai agak.
Be, be. Orang tak sampai lah. Dia tadi bang, dia buat. Wan. Wan. Boleh tak? Ya dah penat. Saya tengok dia. Dia duduk je tak nak bangun. Lagi. Tengok gambar sana. Video. Dah lah. Satu, dua, jangan. Okey, bang. Slow. Wah. Merisaukan turun dari pacak tu. Budak-budak pun gaya. Tu lah. InsyaAllah tak ada apa-apa kot dah sampai sini dah. Ya. Tolong tengok dia. Oh lah laju pula abang kan. Macam ribut pula kan. Ni okey tak jatuh. Okey je. Emergency laju. Tangan tu kena rajin pegang pokok, pegang ni. Tengok, tapi nak pegang pokok tu tengok juga. Takut pada benda tajam tu. Takut ada bintang. Mana Abah Akif? Abah Akif, are you okay? Abang terus sana tu. Oh, dia turun laju. Tu. Habis dah. Mr. Blackman. Aduh. Aduh. Cukup lagi kok. Apa dah? Sungai Kelah tu. Oh, Sungai Cili. Dia dengar lah bang di atas tu. Okey. Aku belum make up lagi. Dah. Sekarang on the way balik Oh ni ke Kenapa? Ke ni balik betul. Bye. Jeng. Mana? Satu. Makan apa ya? Coklat. Coklat. So,